Perjalanan The Painted Path hari kelima menuju ke Ginza. Kita orang check out dari Airbnb dalam pukul 10 pagi. Kita orang ada book orang untuk hantarkan segala luggage dan barang-barang kita orang ke Airbnb di Shinjuku. Kita orang ambil train dari Kurami Station ni ke Higashi Ginza Station. Keluar dari Higashi Ginza tu, tengok jam dah pukul 11 lebih. Dah masuk waktu Zohor. Kebetulan nampak Matsuya Ginza Mall ni, terus solat dekat situ dulu. Dekat rooftop dia ada tempat solat. Sambil tunggu geng-geng lelaki solat, mak-mak cuci mata jap kat sini. Dekat mall dia siap ada tempat kanak-kanak ni untuk budak main-main dekat sini. Dah siap semua. Tempat pertama yang kita orang tuju ke loft ni. Tempat ni banyak jual barang-barang cute. Adalah aku beli teh sikit. Lepas tu dekat sini ada jual alat-alat tulis yang cute-cute. Lama juga kita orang dekat sini, tapi sibuk shopping tak sempat bergambar. Lepas tu perut dah lapar. Kita orang menuju ke tempat makan. Aku mula-mula tu berdebar nak ke sini. Aku cakap dengan Remy kalau panjang beratur kita cari tempat lain sebab tempat ni viral. Tapi dekat Ginza ni dah ada 2 kedai makan Tenden Itsuki. Aku makan dekat tempat yang baru buka, dekat Tokyo Plaza. Aku bersyukur sangat beratur tak panjang. Berapa minit je beratur dah dapat masuk. Kena order dekat mesin ni, terkia-kia jugalah. Tapi ada English. Orange satu lagi Sarah punya. Masukkan 110 ada ni duit 200. Satu lagi. Air orange juice 280. Nanti Sarah mesti sibuk. Orange baru satu kan? Abang dia tu. Amai putih je share-share dengan Sarah. Ni chawamushi dia sedap sangat. Kita orang order seorang satu set. Sedap makanan ni. Mimbu memang tak minat sangat makanan Jepun macam tu lah. Lupa makan chawamushi. Dah kenyang, kita orang sambung cuci mata. Barang branded dekat Jepun ni memang agak murah lah kalau compare dengan dekat Malaysia. Yang paling murah dekat Uniqlo ni. Ni Uniqlo flagship dekat Ginza. Memang murah banyak kalau beli dekat sini compare dengan dekat Malaysia. Saja. Hello. Lepas tu kita orang pergi Haku Hinkan ni. Tempat jual toys. Banyak sangat toys kat sini. Satu bangunan ni toys. Budak-budak ni memang seronok lah dekat sini. Lepas tu aku dengan member aku dah berpecah sebab nak cari barang masing-masing. Aku terus gerak ke Shinjuku nak cari book off dekat situ. Kita orang ambil train daripada Ginza ke Shinjuku. Dekat stesen Shinjuku ni sempatlah sesat jam nak cari jalan keluar. Keluar-keluar je nampak skrin kucing 3D gergasi ni. Cantik, menarik. Lepas tu kita orang jalan cari book off. Kalau korang kaki buku, game, manga atau nak cari barang rare dengan harga murah, tempat ni memang sesuai. Diorang jual barang second hand tapi kadang-kadang kondisi dia macam baru gila. Serius boleh rambang mata. Aku sempatlah capai Gundam 1. Haha. Game. Dah puas dalam book off tu, kita orang pun gerak ke Nishi Shinjuku Station menghampiri next Airbnb kita orang.
Sampai sini, kita orang cari kedai makan yang paling dekat dulu. Jumpa restoran India Muslim ni. Lepas tu, kita orang pun bergerak balik ke Airbnb. Jalan kaki je. Kita orang dah jalan 17,392 step. Tengoklah tu barang kita orang. Tak dapat bayang kalau kena angkut semua ni jalan pergi Ginza. Untuk barang-barang ni, kita orang memang book orang untuk hantarkan ke Airbnb Shinjuku. Charge dia memang agak mahal lah. Tapi yang kita orang jumpa ni yang paling murah, sangat berbaloi. Korang boleh kontak IG dia. Aku share dekat bawah ni. Fujiyama Halal Bento. Orang Malaysia kita yang stay sana. Airbnb ni nama dia Neste Villa Shinjuku. Bagi aku menarik dan sangat selesa. Tandas ada dua. Ada 2 bilik tidur dengan 2 katil queen. Harga dia dalam 2,700 untuk 2 malam. Kita orang pilih Airbnb ni sebab dekat dengan train station dan guna satu train je dari Nishi Shinjuku Gocho ke Toshimain Station. Yang mana ada the making of Harry Potter dekat situ. Untuk aku prefer stesen kecil-kecil macam ni. Bagi aku lebih senang dan tak sesat. Sebab kalau stesen besar, makan masa nak cari jalan keluar dan GPS tak berfungsi kalau kat bawah tanah. Korang boleh book guna trip, boleh klik link aku dekat bawah ni. Untuk first time user, boleh dapat welcome pack worth RM100. Boleh juga kalau nak book guna Traveloka, masukkan referral code cuti with Nadia 39 atau terus klik link dekat bawah. Untuk first time user boleh dapat 10% off. Okey, video kali ni pendek je. Sambung part 6 nanti aku bawa korang jalan-jalan dunia Harry Potter. Bye!